Kenapa Petronas terpaksa kurangkan 10% pekerja? 10% ni lebih kurang 5,000 orang pekerja. Pertama sekali, pendapatan Petronas pada tahun lepas jatuh lebih 30%. Salah satu sebab utamanya adalah kerana harga minyak dunia jatuh. Dulu Brent boleh cecah $100. Sekarang harga di bawah $70. Bila harga jatuh, margin untung pun makin nipis. Lepas tu banyak medan minyak yang Petronas operate sekarang ni dah lama. Maintenance tinggi, hasil makin kurang. Bila overhead terlalu besar, syarikat mula struktur balik operasi. CEO Petronas kata, ini bukan retrenchment. Dia guna istilah resizing. Maksudnya, mereka tengah susun balik. Streamline team, fokus pada operasi yang lebih efisien dan kurang overlap. Dunia sekarang pun tengah shift ke arah tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi, Petronas pun kena ready. Tak boleh harap minyak semata-mata. Mereka tengah pivot perlahan ke arah energy transition. Secara kesimpulannya, langkah ini adalah kesan tekanan ekonomi global dan keperluan jangka panjang syarikat untuk terus survive. Apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah.